Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akilah Auni binti Muhammad Fauzi. Saya Fatimah Rashikin binti Kamarudin. Saya Farah Nur Elisha binti Muhammad Khairul Anwar. Saya Alina Batrisha binti Cik Zainal Abidin. Saya Hajah Maisarah binti Muhammad Fauzi. Dan saya Fatimah Biha binti Mohsin. Bagi memenuhi tugasan 2, pentaksiran berterusan bagi kod kursus PEAF 1092, kami akan mempersembahkan satu persembahan yang sangat menarik, tertarik, terpikat menggunakan lagu Nek Sikok Tiga. Kita dah jalan lama. Tapi kenapa jalan ni macam tak ada penghujung? Korang, aku rasa kita dah sesat ni. Korang dengar tak? Macam ada bunyi orang ketawa. Sebenarnya kan Tok Kampung pernah pesan jangan masuk hutan ni kerana matahari dia terbenam. Jangan teruskan perjalanan. Kenapa tu? Orang kabur kata bila malam tiba ada nenek tua yang bungkuk. Kalau terdengar suaranya, jangan sesekali ikut. Korang, suara apa tu? Mari sini nak. Itu dia. Cepat lari, jangan pada belakang. Kalau berani, nyanyilah lagu aku. Nenek si bongkok tiga, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kawin dengan anak raja, cucu-cucu tak dapat lari. Nenekku abangnya sakit, sekarang nenek mencari ganti. Siapa yang kena dia yang jadi. Nenek rasa cucu ni nama Fatimah. Salam. Kita dah tak malam. Nenek si bongkok tiga, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kawin dengan anak raja, cucu tak dapat lari. Nenekku abangnya sakit, sekarang nenek mencari ganti. Siapa yang kena dia yang jadi. Nenek tahu cucu ni nama Fatih. Tiga. Yes, barulah budak-budak ni tak kacau kawasan kita. Betul. Jom.